kita lalu hari-hari lah. Okey, update banjir belah kanan mudik Sungai Pahang. Ni kampung Teluk Ira. Air dah atas jalan lah, tapi boleh lalu lagi. Keadaan sekarang ni pukul 4.54, pukul 5 lah, pukul 5. Masih boleh lalu lagi lah setakat ni. Tapi ni update lah, update terkini. Mungkin dalam sejam lagi mungkin tak lalu lah kalau kereta-kereta biasa, kereta rendah. Kalau 4 wheel masih okey. Ni dekat Legen One City. Siapa tahu Legen One City ni? Air dah penuh lah. Dia dekat rumah-rumah orang ni dia dah berpindah lah. Rumah dah air dah. Air dah. Update terkini. Ini dekat kampung Teluk Ira. Kalau dekat Bandar Temelloh tak pasti. Bangar Tanjung dah tak boleh lalu dah. Jalan Tebing dah tak boleh lalu. Bangar Tanjung dah tak boleh lalu dah. Update kat Bangar Tanjung. Kampung Bangar Parit, Kampung Bandar Tenggala. Dah naik air. Naik air lah. Tapi dekat Jalan Tebing lah. Jalan Tebing ni tak boleh lalu lah. Kalau nak pergi tengok apa tulisan Temelloh kat situ tak boleh lalu lah. Update terkini dekat Kampung Bangar Parit. Bangar Parit tak boleh lalu. Ni jalan nak pergi ke tulisan Temelloh ni. Ikut tepi tebing kat Sungai Pahang, tapi tak boleh lalu lah. Dah ada air. Tak boleh buat apa lah. Di Jambatan Temelloh. Kat situ ni jalan tak boleh lalu lah. Tak lepas lalu dah. Hari ni 30 hari bulan November 2025. Luncur Popale. Kat Jambatan Patah pun dah tak nampak lah. Jambatan Patah pun dah tak nampak. Ini sebelah kanan mudik Sungai Pahang. Temelloh seberang sana. Temelloh seberang sana, ni sebelah kanan mudik Sungai Pahang. Okey, ni kita jalan balik ke hulu pula, ke Teluk Ira. Air dah ni lah kita lalu hari-hari lah. Ni dekat kampung Teluk Ira dengan Jantan. Rumah orang. Ni kita dah ada lagi.